Hai, selamat datang. Pernah tak anda fikir apa rahsia nak jadi pengajar TVET yang power? Yang bukan setakat ajar, tapi betul-betul boleh ubah hidup belajar. Kalau anda tengah fikir nak jadi pengajar, memang kena sangatlah ni. Jom kita bongkar sama-sama apa sebenarnya peranan anda dalam membina tenaga kerja masa depan Malaysia ni. Okey, kita mula dengan satu soalan mudah. Cuma bayangkan, anda dah jadi pengajar, tengah berdiri depan kelas atau dalam bengkel. Apa yang anda nampak diri anda buat? Adakah anda cuma mengajar, sampaikan maklumat? Atau anda seorang fasilitator? Mungkin seorang kaunselor yang mendengar masalah atau penyelia yang pastikan semua ikut peraturan? Yang mana satu agaknya? Sebabnya, kalau kita nak jadi seorang pengajar TVET yang betul-betul hebat, yang disegani, Jawapannya ialah semua sekali. Ya, betul. Kesemuanya. Inilah rahsianya. Peranan anda tu sebenarnya jauh lebih besar dan menarik. Anda bukan setakat cikgu. Anda ni coach, mentor, kaunselor, kira macam package all in one lah. baiklah, jom kita kupas lagi dalam sikit. Tugas anda ni bukan terkurung dalam bilik darjah atau bengkel je. Cuba bayangkan diri anda sebagai satu jambatan. Jambatan yang sangat penting yang menghubungkan apa yang pelajar belajar dengan dunia pekerjaan sebenar di luar sana. Secara rasminya, inilah definisi seorang pengajar TVET. Anda bukan sekadar cikgu. Anda ni macam quality control. Pastikan apa yang diajar tu betul-betul ikut standard industri. Tahu kan, standard yang ditetapkan oleh badan macam GPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun MQA. Kenapa? Sebab matlamat utama kita ialah untuk lahirkan graduan yang kompeten dan yang paling penting, sedia untuk terus bekerja. Okey, dah faham peranan. Sekarang, macam mana kita nak jadi pengajar yang kompeten tu? Ada blueprint atau acuan dia. Ada dua tiang utama yang membentuk identiti profesional anda dan kedua-duanya sama penting. Nah, tengok no. Senang cerita, bayangkan diri anda macam sebuah komputer. Kelayakan profesional anda, ijazah, sijil, kemahiran teknikal, semua tu hardware dia. Memang penting, tapi kualiti peribadi anda, cara anda bawa diri, kesabaran, semangat, itu pula software dia. Komputer power tapi software tak ada, tak boleh jalan kan? Samalah macam kita, kena ada dua-dua. Okey, kita tengok hardware dulu. Satu, mestilah kena ada kemahiran dan ilmu dalam bidang anda. Tak boleh sembang je, kena betul-betul hands-on. Kedua, bukan setakat pandai buat, tapi kena pandai ajar, kena tahu cara sampaikan ilmu supaya orang faham. Inilah yang kita panggil pedagogi. Dan ketiga, mestilah ada asas pendidikan yang kukuh. Barulah senang nak terangkan benda-benda yang kompleks. Sekarang kita tengok software pula. Ini yang human touch tu. Kepribadian yang baik, penampilan yang kemas, suara yang jelas dan bahasa yang sopan. Paling penting, sabar dan ada empati. Cuba faham apa yang pelajar rasa. Dan sentiasalah positif. Benda-benda inilah yang buat pelajar selesa, hormat dan suka datang kelas anda. Betul tak? Baik, bila dah jadi pengajar, tanggungjawab kita ni besar dan ia bukan setakat pada pelajar. Sebenarnya ada 3 teras tanggungjawab utama yang kita kena pegang. Kepada pelajar, kepada majikan dan kepada diri sendiri. Jom kita tengok. Cuba tengok carta ni. Nampak tak macam mana ketiga-tiganya berkait? Mestilah nombor 1 tanggungjawab kita pada pelajar. Tapi, untuk jadi yang terbaik untuk mereka, kita kena bertanggungjawab pada majikan, tempat kita kerja. Dan, yang selalu orang lupa, kita kena bertanggungjawab pada diri sendiri. Kalau kita tak jaga diri, macam mana nak jaga orang lain kan? Semuanya saling berkait. Okey, tanggungjawab pada pelajar. Ini senarai panjang tapi penting. Mula-mula kena buat kerja rumah. Kaji apa yang industri perlukan. Baru rancang pengajaran. Jangan main hentam je. Lepas tu masa mengajar janganlah bosan. Guna macam-macam cara supaya pelajar sentiasa minat. Dan paling asas, wujudkan suasana kelas yang positif. Pelajar kena rasa selamat dan dihormati. Dan pastikan rekod mereka dijaga dengan baik dan adil. Sambung lagi, kita kena tegas. Tapi, mesti adil. Jangan pilih kasih. Pastikan kemahiran yang kita ajar tu betul-betul berguna dan diajar dengan cekap. Bukan tu je, kita juga kena ajar mereka tentang keselamatan di tempat kerja. Tanamkan rasa bangga dengan kerja mereka dan ajar cara nak berurusan dengan orang secara profesional. Ingat ya, kita bukan setakat nak mereka lulus exam. Kita nak mereka berjaya dalam kerjaya. Baik, sekarang tanggungjawab kepada majikan. Senang je, jaga barang-barang, mesin, alatan, macam harta sendiri.
Guna dengan cermat dan selamat dan jadi wakil yang baik untuk institusi anda. Sekarang, yang paling penting tanggungjawab pada diri sendiri. Tolong jangan abaikan. Jaga kesihatan mental dan fizikal, sentiasa belajar benda baru dan jadilah role model yang baik. Pelajar sentiasa perhatikan kita tahu. Dan petikan ni memang merangkumkan semuanya. Tugas kita bukan setakat curah ilmu, tugas kita adalah untuk mewujudkan persekitaran, satu suasana yang buat pelajar rasa terdorong untuk sentiasa jadi lebih baik, bukan saja dari segi kemahiran, tapi juga sebagai seorang insan. Okey, kita dah tahu semua teori. Tapi, cabaran sebenar adalah bila kita berdepan dengan pelajar, mengurus manusia. Inilah seninya. Macam mana nak urus emosi mereka, macam mana nak terapkan disiplin, dan macam mana nak berkomunikasi dengan berkesan. Pertama sekali, kena ingat, setiap pelajar tu tak sama. Lain orang, lain ragam, lain emosinya. Jadi, kita kena sentiasa adil. Kedua, wujudkan peraturan yang jelas dari awal. Fokus pada 3 benda. Keselamatan, kekemasan dan saling hormat menghormati. Dan yang ketiga, yang paling power, jangan cuma bagi peraturan, tapi terangkan kenapa. Bila mereka faham sebabnya, lebih senang mereka nak ikut. Pelajar buat silap itu biasa. Cara kita tegur tu yang luar biasa. Ini ada 6 langkah mudah untuk pembetulan yang positif. Kuncinya, jangan malukan mereka depan kawan-kawan. Tegur secara pribadi. Cuba puji dulu usaha mereka, baru betulkan. Jangan cepat melatah atau salahkan mereka, siasat dulu. Dan raikan setiap kemajuan kecil, bukan tunggu sampai semuanya sempurna. Ini akan bina keyakinan diri mereka, bukan membunuhnya. Dan akhirnya, mari kita fikirkan tentang gambaran yang lebih besar, tentang impak jangka panjang kerja kita. Setiap pelajar yang kita ajar, setiap nasihat yang kita beri, semua tu adalah benih yang kita tanam untuk masa depan. Itulah legasi kita. Jadi, apa yang saya nak anda ingat dari perkongsian ni ialah kerja anda nanti bukan sekadar satu pekerjaan. Ia adalah satu profesion yang mulia. Anda bukan saja membentuk individu, anda sedang menyokong industri dan secara tak langsung anda sedang membina negara. Itulah hakikatnya. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila pelajar anda dah berjaya nanti 10-20 tahun dari sekarang dan mereka teringat pada anda, apa yang anda nak mereka ingat? Apa cerita yang mereka akan sampaikan tentang anda? Apakah legasi anda? Fikir-fikirkanlah.